Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak buat daripada AppScript. Okey, penggunaan AppScript untuk membuat dashboard carian ID5. First kali kita mestilah dah ada Google Sheet. Okey, then kita pergi kepada Germany. Okey, Germany. So kita prompt sikit. Ini just basic saja. Okey, kita cakap, kita tulis kat situ bahawa kita nak buat dashboard 5 ni. Then kita nakkan kod daripada dia, iaitu kod yang dia perlu bagi ialah kod untuk index dan juga kod .is yang untuk digunakan dalam AppScript nanti. Okay, so kita prompt sikit. Okay, kemudian ini adalah kita punya Google Sheet kita. Kita dah ada data di sini. Okay, so kita buka AppScript ni. So AppScript ni kita pergi kepada okay, then kita tengok balik prompt kita macam mana. Okay, kita nakkan kod di AppScript dan juga di HTML nanti. Sekejap, apa nama kod tu kod tu namanya ni kod GS. Okey. Okey, kod GS. Okey. So kita dapatkan kita buat prompt dia. Okey. Saya buat video ni untuk menerangkan secara basic dan secara simple bagaimana menggunakan AppScript untuk membuat carian ID5. Ini penting bagi admin-admin, di mana carian ID5 ni biasanya sebelum ni saya buat menggunakan Studio Local. Tapi kali ni saya baru tahu tentang, saya dah dapat sikit lah tentang penggunaan AppScript. So saya akan gunakan AppScript dan nampaknya lebih mudah lah, kerana kita terus minta kod daripada AI kan. Sama ada ChatGPT pun boleh, Germany pun boleh. Okey, di sini kita tengok step by step apa yang dia minta. Okey, so saya terus copy. Dia punya kod. Okey. Okey, saya rename dia punya AppScript supaya saya tak keliru untuk deploy nanti. Okey. So kita terus pastekan lah dia punya kod dekat kod GS, dan juga kemudian kita tambahkan satu lagi iaitu HTML. Dia mesti nama index saja. Nanti dia sendiri akan rename sebagai index HTML. Dekat sini saya ada silap sikit lah tadi. So saya copy HTML dan terus masuk. Okay, saya copy. So dan terus masuk di sini ke HTML. Okey, sebenarnya kalau kita nak tengok kita punya coding tu betul ke tak, kita boleh debug. Okey, so dekat sini pergi deploy, new deployment. So pergi dekat setting dia, addkan web apps. Okey, then di sini kita open to public supaya orang lain boleh gunakan kita punya apps ni. Okey, so authorize dulu. Okey, lepas authorize kita boleh, okay, kita tunggu sikit lah. Okay, so kita dapat codingnya di sini. Okay, bila kita deploy, kadang-kadang kita akan ada error. Okay, so jangan risau kat sini. Kita boleh pergi kepada kod kita balik, tengok apa yang problem. Okay, first tadi saya katakan sebenarnya nama index saja. Jangan namakan index.html. So kita betulkan situ. Okay, cari kita buat new deployment. Setiap kali kita betulkan, kita buat new deployment. New deploy. Okay, so kita klik tengok. Okay, masih ada error. So rupanya error kita adalah dekat kod tu tadi. Saya kena tukarkan. ke mana. Okay, tak apa. Bila ada silap ni, just copy dan kita paste balik kepada Germany. Okay, ini namanya vibe coding, di mana kita tak perlu buat coding, kita minta Germany yang betulkan semua. Okay,
So dekat sini dia ada beritahu lah kenapa. First, kenapa perkara ni terjadilah. Okay, so kita tengok balik, check balik. Bila kita check balik, okay, kita boleh menggunakan function Ctrl F lah sebenarnya. Okay, so saya tekan Ctrl F untuk cari apa yang problem tu. Okay, so rupanya index kat sini dia letak huruf besar, so saya betulkan pada huruf kecil. Okay, so kemudian buat lagi new deploy. Okay, okay, so terus klik, tengok ada tak lagi kesilapan. Okay, so kita dah dapat lah D5 search kat sini, search cari ID D5. Okay, adakah, okay, kita test pula untuk tengok ada ralat ke tak. Okay, ini data saya tepi. Abaikan yang bahagian kuning tu. Tadi saya ada buat untuk carian tadi. Abaikan yang kuning tu, tengok yang biru tu. Okay, kenapa tak dapat? Okay, kita check balik. Kenapa kita tak dapat? Saya masukkan balik 3 huruf. Okay, kat sini saya tak nak buat carian tu menggunakan nombor kad pengenalan penuh, kerana nombor kad pengenalan ni dia sensitif. Ditakuti dapat dikesan nombor kad pengenalan pelajar-pelajar kita ke nombor kad pengenalan tu pergi kepada pihak yang tak bertanggungjawab. Jadi saya gunakan di sini gabungan 3 huruf pertama dan juga 6 nombor digit yang terakhir di kad pengenalan. Okay, so dekat sini ada nanti perkataan post scan tu pun boleh tukar sebenarnya dekat HTML nanti. Okay, so sebenarnya saya kena ikut lajur yang dinyatakan oleh dalam Germany tadi lah. Okay, tak apa, kita kat sini kita test and error, cuba jaya, kaedah cuba jaya. Okay, so tengok apa yang error sebenarnya. Hampir coding, kita tengok coding apa yang salah. Tengok dekat kod .gs ni, dia sebenarnya ikut lajur yang kita namakan. Dia ikut kod dari, dia ikut prompt yang kita dapat daripada Germany. Tapi adakah dia tally dengan kita punya Google Sheet? Kita kena tengok Google Sheet kita. Okey, kat sini ada kesilapan di mana sepatutnya kolom yang kedua bukannya nombor kad pengenalan, tapi sepatutnya adalah email. Sepatutnya adalah email. Tengoklah yang saya ni, yang saya ubah ni. Okey, ini baru lajur yang betul. Sepatutnya lajur yang kedua tu adalah nombor kad pengenalan. Okey, so kita tengok betul tak, check balik ID D5. Okey, so saya tukar tu sebagai D5 lah. At least dia akan detect lah nama D5 tu, ataupun at least susunan lajur tu betul lah. Kena ikut, sebab kita tak nak tukar kat coding tu. Kalau boleh kita tak nak tahu pasal coding tu. Ok, so saya cuba lagi. Ok, so saya gabungkan nama 3. Dekat situ dia beritahu dah arahan dekat recording tu. So 3 huruf pertama dan nama, dan juga gabungan 6 nombor IC belakang lah. Ok, so saya dah jumpa. Ok, berjaya. So boleh buat lagi baik. Ok.